Phone ni bawah RM600 tapi dapat 5G. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Ingat tak dulu-dulu kalau korang nak dapatkan smartphone yang ada 5G, korang kena spend lebih daripada RM1,000. But now 2026 ni banyak gila smartphone yang dah dapat 5G tapi harga dia bawah RM600 macam smartphone ni, Vivo Y21. Macam mana rupanya? Jom teman aku unbox. So ini dia Vivo Y21 5G. Kat depan kotak ni pun korang boleh nampak dia punya design macam mana kan. Dan dekat tepi dia pun dah ada tulis, bukan tulis, dia tunjukkan color. Ada dua option color yang korang boleh dapatkan untuk Vivo Y21 5G ni, black ataupun warna putih. Yang putih design dia macam ni, yang hitam kita tunjuk je lagi lah. Dan yang aku dapat ni dekat belakang untuk spek. Untuk spek yang aku dapat ialah 4GB RAM dan 128GB storage. Color dia warna hitam. Kita boleh tengok color warna hitam. Dan dekat sini pun dia ada tunjuk dia punya highlight yang ditunjukkan pada smartphone ni. Walaupun harga dia murah, korang akan dapat ni, dia tengok 6500 mAh dia punya bateri, 44W fast charging, dan dia punya brightness maximum boleh up to 1200 nit. Dan dia juga punya ketahanan, dia tengok SGS 5 star, ni overall unit drop resistant. Lepas tu ada IP65. So let's kita unbox, kita tengok macam mana rupa smartphone ni. So first kali kau boleh dapat dia punya phone kat sini, kat depan ni. Okay, aku letak kat tepi dulu. So dalam box ni juga akan ada dia punya, ini dia punya casing, dia punya warranty card dan guideline. So yang ni kita pasang je lagi. And next, dekat sini juga korang akan dapat state adapter dan dia punya kabel. So untuk kabel dia ni datangkan dengan kabel type C. Tunjuk macam ni lah, kabel type C. Dan dia punya ketebalan kabel, nampak tak? Tak tebal dan tak nipis sangat. Okay lah. So next, dia punya adapter. Benda yang aku suka untuk Vivo ni, walaupun dia bagi untuk entry level sekalipun, dia punya adapter memang besar gedabak dia bagi macam ni. Memang susah lah kalau nak hilang. Dan satu lagi, dia datang dengan 3 pin. 3 pin ni memang aku suka sebab orang memang mudah nak gunakan. Just plug in macam tu je. Okay, sini fast charging. Maksimum kau boleh dapat dekat sini dah tunjuk lah 44W. Maksimum 44W. So yes, itu yang korang akan dapat. So bagi aku kemas sekejap dan kita tengok phone pula. So ini dia phone kita. Just aku buka macam ni je. Okay. So material dia dekat belakang ni jenis matte, tapi dia ada macam finishing, bila kena cahaya tu dia ada patulan sikit. Nampak tak? Dan kalau jenis macam ni, kalau korang tak pakai casing, memang dia akan tinggalkan kesan cap jari. So better pakai casing lah. Dan dia punya sizing dia boleh kata tak besar dan tak kecil sangat. Dia more to boxy. Dan dia punya size dia bagi aku ngam lah dekat satu tangan. Dan kalau boleh nampak dekat sini, dia punya design layout dia ni 17 Pro ataupun 17 lah, yang design dia dua kamera setup macam ni. So kat sini pun korang akan dapat dua setup kamera, satu dual lens dekat sini, dan di sini dia ada satu lagi. Aku rasa sini ialah dia punya light, dia signature untuk smartphone Vivo lah. So dia punya sizing macam ni dan screen dia macam ni. Nampak tak? So kat depan dia punya speaker, kat belakang ni nampak korang dapat audio jack. So dia punya charging port. Dan dekat SIM injector dekat sini. Jom kita buka SIM injector, kita tengok berapa korang boleh masukkan SIM card dekat dalam ni. So untuk slot SD SIM card korang boleh masukkan 1, 2.
2 ataupun pilihan untuk SD card dekat sini. Jadi kalau korang perlukan storage tambahan, boleh masukkan je lah dekat sini. So kita on. Ok, phone ni dah on. Jom kita tengok sikit. Ok, untuk screen kau boleh nampak dia punya size to body to ratio body dia ni, aku rasa lebih kurang 85% kot. Dan dia tak sama, dia punya ketebalan beza dekat atas ni dan kat bawah ni tak sama. Kat bawah ni lagi tebal lah. So dia punya UI dia macam ni, just nice. Ok, lepas tu ni punya interface dia lah, yang dia punya maximum brightness dan yang paling low. So macam tu. Ok, ok, lepas tu kita tengok dekat setting dia. Kita go to about. Ok, about. Ok, untuk Vivo Y21 5G ni dikuasakan oleh Dimensity 6300 24 GHz. Apa base storage compress per gig 65, dan dia punya display, kita tengok dia punya refresh rate. Ok, ni height dah 120Hz. Kau boleh dapat 120Hz untuk refresh rate. So ya, kita go to camera. Ok, untuk kamera pula, ok, untuk optical zoom kau boleh dapat 2 kali di 54mm, ataupun digital kau boleh dapat sebanyak 10 kali. Ok, ya, itu dia untuk Vivo Y21 5G. So, apa pendapat korang? Kalau korang berminat nak dapatkan smartphone ni, aku dah sediakan link dekat bawah, beli je dekat situ dan aku akan bagi free gift special untuk korang. Kita jumpa next video. Aku akan buat banyak lagi video comparison dengan model-model lain yang harga lebih kurang macam ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.